InsyaAllah saya cukup optimis di atas semangat federalisme yang tinggi. Cadangan-cadangan tersebut akan mendapat pertimbangan yang sewajarnya oleh pihak kerajaan persekutuan demi kesejahteraan rakyat negeri Kelantan. Hubungan di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dijunjung di atas semangat prinsip federalisme yang matang dan bermaruah akan terus direalisasikan bersama antara dan saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Perdana Menteri yang bukan sahaja mempertimbangkan permohonan kerajaan negeri tetapi meluluskan sebelum ini semua yang dipohong oleh kerajaan negeri diluluskan. Keamanan dan keharmonian yang telah terbina dalam negara kita hendaklah terus dijaga dan diperkukuhkan.